Hai, selamat datang. Saya Abang Enyu. Tahukah anda, di daerah Dungun, ada satu tempat menarik untuk kita tahu? Tempat itu adalah Kampung Kuala Jengal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Haji Ghazali Sulaiman ada berfungsi menyokong penuh pencalonan Anugerah Sumber Air 2025-2026 tahun ini, dan harapan supaya kejayaan memihak kepada kami insya-Allah. Yang mana telah dijadikan oleh penduduk kampung, kerjasama penduduk kampung dengan komuniti setempat untuk jadikan sebagai laman Hulu Dungun. Ini juga merupakan satu kawasan yang menjadi jeti mendarat ikan air tawar, merupakan sumber ekonomi setempat. Itu penduduk banyak menjala sekitar ni, menjala ikan, membubu dan mendapatkan sumber rezeki di sini. Hai, saya Abang Enyu. Di Kuala Jengai ada tarian Sabah, warisan budaya yang sangat unik. Ada juga tarian piring yang indah dan memukau. Jom kenali budaya tradisi Kuala Jengai. Lana tedung menyusul beluka, menyusul sampai lana tedung gelambang abang. Aturung mari lana tedung tawa menawar. Itu sahaja daripada Abang Enyu. Terima kasih kerana bersama kami mengenali budaya Kampung Kuala Jengai. Abang Enyu ucap terima kasih. Jumpa lagi ya.